Driver lori bengang dan menyebut pantatkan pegawai TH atau maksud lain Puki. TH kini menguatkuasaduakan operasi mereka kepada kenderaan perdagangan berikutan peningkatan mendadak kes melibatkan kenderaan perdagangan. Oleh yang demikian, akan berlakunya lambakan kenderaan di kawasan penguatkuasaan dan pemeriksaan. Kes-kes kemalangan mengakibatkan kematian mendadak membabitkan kenderaan perdagangan akibat kecuaian pemandu, pengabaian keselamatan kenderaan oleh syarikat perdagangan dan faktor-faktor lain. Ahli Exco harus lebih cakna kepada masalah trafik perkhidmatan mereka di semua cawangan pemeriksaan kenderaan dan jumlah pegawainya bagi memastikan kelancaran urusan pihak JPJ sendiri dan pemilik kenderaan perdagangan. Di dalam video ini, pemandu lori telah tersepit oleh keadaan keputusan ahli Dewan Parlimen, pihak church dan pihak pemilik kenderaan perdagangan. Justru itu, ia telah mengganggu pendapatan dan rutin pekerjaan sebagai pemandu kenderaan perdagangan di negara ini. Pegawai boleh dikenakan tindakan tata tertib kerana gagal menangani urusan trafik pengurusan jabatan mereka tanpa sebarang alasan kukuh, contohnya masalah teknikal seperti kerosakan mesin penimbang, Jabatan Pengangkutan Jalan, Puspakom, PDRM,